Hajar. Zul. Harry. Daus, mana Daus? Daus. 204. Buat apa? Oh, dia punya barang-barang semua tak kemas lagi. Barang-barang dia semua tak kemas lagi. Barang dia? Ha. Mau pergi bawah? Tak tahu. Barang-barang dia semua tak kemas lagi. Cuba try kau pengiran. Tanya barang-barang ni. Ya, Daus flight dia sama dengan aku. Pukul 2 kejap lagi kena gerak. Dia kena pergi 3 jam sebelum. Aku pula nak kemas kan. Aku bukan tak nak kemas tapi takut barang orang. Kan kejap lagi apa-apa hilang ke apa. Aku risau. Nak kemas aku tak tahu kemas macam mana. Okey. Kita. Alright. Baju dia. Settle. Topi dia. Settle. Ini. Okey, kasut. Settle. Kasut. Ni apa ni? Ni settle. Okey. Ya, ni cermin mata settle. Ni settle. Ni sebelah tebu. Ni settle. Okey. Telefon dari sini settle. This. Tolong. Power bank settle. Charger. Phone settle. Okey, charger. Nanti dia tinggal masukkan saja. Lagi apa? Dalam tandas. Ubat gigi. Settle. Ya. Sudah sampai dia. Kau tinggal macam gitu je. Telefon dengan pintu terbuka. Ya. Dia tidur orang sama. Lepas tu dia balik je. Kau balik je. Balik je. Kau balik je. Sama kau flight dengan kita lah. Okey, kau balik KL dulu. Lepas tu baru flight ke Sabah. Dah, tak payah. Dia dah usah balik lah. Dah usah datang. Tak, dah settle lah. Dah usah datang dah. Dah. Nampak dia terkena bawah. Sebab orang takut ni, kau tak kemah barang kan? Dia dari atas saya.
Nak bagi aku baju. Baju pun mana mau? Baju. You mana sudah Jersey. semalam? Oh, jersey. Mana? Saya bagikan. Tak. Mau eh? Saya tak tahu dia tadi. Tengok dulu je. Nak jersey pula. Aku jersey je tadi. Aku bawa baju semua. Baju paling ciaga. Takkan aku nak bagi baju paling ciaga aku. Bagi baju paling ciaga. Oh, habis dah hidup aku. Cik dah boleh turun ya? Apologize. Oh, mengapa? Dia nak baju Bagi biskut dia. Siapa yang minta? Biskut tu kau ambil. Dah buat makan dah fly. Itu siapa bagi? Bagi apa? Biskut. Ni Mimi tu gila. Dia ada pos-pos apa benda. Yang izin tu. Ya. Tak, apa ni? Siapa minta? Minta baju. Ni Kak Geza. Aku dah bagi perfume tadi. Kau pergi perfume? Baju aku tu bagi ni pula. Dia minta baju aku semalam tu. Aku dah bagi siapa ni? Dia minta Musli kan? Siapa? Muslim. Kau bagi Musli ke? Muslim Ahmad. Aku bagi Musli ke? Itu je. Tahu padahal baju 3XL lu nak kau. Muslim siapa? Kau ni banyak tanya lah kau duk. Bukan banyak tanya. Aku nak tahu. Aku tak kenal nama. Biarlah. Aduh. Azan. Bukan bapak Syami. Aku bagi dia topi tau dia. Ini fans bagi aku bagi dia. Tak kau duk. Jaga sikit. Defense. Okey lah fans bagi aku bagi fans. Betul? Defense tu pula kawan nak kau. Aku dah tak tahu nak bagi apa dah bro. Dia baju hotel. Alah tak ada aku. Alah kau sponsor tu. Memang kalau dia tak nak aku. Dia nak baju aku dah lah bawa baju pun dia boleh jaga. Aku dah mahu nak bagi. Jersey semua aku bagi dah. Ni siapa punya ni? Ha? Tak tahu. Ni asal gambar Alif. Gambar Alif ni, cakap Alif ni. Tak. Tanya gambar ni lah. Lah, dan ni ada orang minta tolong paskan dekat ni. Kak Alif. Yelah dia pergi siapa? Pegang ni, pegang. Aku tak ada nak. Terus, tak ambil. Tak ambil. Aku baru. Tak ada tak. Aku tak jumpa Alif lah. Ha? Aku keluar tim lah. Kau keluar tim lah? Aku pun baru join tim MK semalam. Kikli. Kemak kau pergi bodoh kau. Kan KK dia bukan MK, kemak kan. Ni dia bilang. Tapi ni dia bagi aku katak. Kalau dia katak pada mulut kuning. Yang bibi besar. Tak baik lah, Man. Dia rasa, Bagi kasut lagi. Pun dah bagi dah semalam. Kau memang nak suruh balik dia tak ada apa ke apa? bagi kepala jaja ke. Kau perfume aku bagi tau. Berjanji. Aku nak bagi pun SL je. Itu pun nak habis. Dah habis paruh lah. Dah habis dulu. Kau punya? Sini dia cupit. Kau curi-curi pandangan. Ku tak suka tantangan.
Bilik aku. Jangan you. Lu tak risau apa-apa, weh. Ha? Dah nak risau aku dulu tadi. Kat aku. Jangan terus. Ada aku bagi boxer aku je ni. Tu je yang tinggal ni. Bagi boxer terus. Kat mana dulu? Aku tunggu tadi. Ramai sebab ni ya. Apa kedui? Keduri. Ada kedui dia pun. Demam balik nak kerja demam. Nak kerja bang. Tu, je tu baju siapa ni jom. Ya. Ya, Bu. Kerja aku je perjalanan ya. Eri dia dekat bawah lagi. Eri kat bawah lagi. Baju kau. Tapi yang kat dalam tandas tu kau ada baju tak? Aku tahu nak buat apa. Aku ambil ni. Yang tandas ni ya. Bergi. Aku pergi dulu. Siap tau. I just keep getting on my train. Siapakah? Ada apa-apa ni? Ada warna kosong. Ada. Ada apa ni? Aku siap tanda tangan ni. Ni beg. Siapa punya beg? Mana kau punya? Ha? Semuanya? Beg. Tu Simpan je lah. bapak dia suruh aku simpan. Simpan. Rasa dah tak ada apa-apa tadi. Kalau tak ada, kalau ada lagi bagi akak om. Ni aku bagi akak tu je. Dia tak tahu siapa punya kan? Bila? Ni. Dia tahu tu. Tak tahu siapa punya. Tak tahu. Tak tahu siapa punya. Kita bagi je kat bawah. Buat ni bukan aku punya. Daripada buang beg bagi orang. Tak baik, tak baik. Bukan tak tahu siapa punya masalahnya. Jadi dah ambil orang mana ni? Aku tak tahu. Asal tak ada aku. Barang kau kan? Aku berjaga. Oh, ada tinggal lagi. Eri ni aku risau lah. Dia tinggal barang semua. Ni bilang. Aduh, budak cacat ni. Budak cacat. Orang nak main bola. Banyak. Bola. Habis pakai baju pun. Orang nak main bola, kau nak main bola. Dah kena sekali. Tahu.
Oh, nakal. Orang dah suruh kan main gimnastik je. Kau nak main bola. Selit. Duk terginja-ginja awal game. Selit. Soleh. 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 Jom. Lagi. Apa? Apa tak? Dia sekarang tak ada kiri kalau naik flight lagi. Dekat kanan naik flight lagi. Beri. Orang dah besar. Orang dah besar. Nak main bola ada dalam passion itu bukan main bola, main gimnastik. Ini dah main bola dalam bagi ni. Siapa dah buat tadi? Tahu-tahu buat tak lagi. Buat tak lagi. Buat tak lagi. Dah, kau tengok waktu video dia lonjak-lonjak. Ini nak makan dia bila terlampau lonjak sangat ni. Muka tangan diri kau cakap. Orang tua cakap dulu apa? Jangan seronok sangat. Bila seronok sangat macam ni lah geng dia. Aku tunjuk ni expectation. Gitu. Reality je ni. Reality ni macam ni. Kau tahu tak? Jangan seronok sangat kan? Kalau kau tengok kau kata tak baik benda kita orang memang macam gini. Kau orang je yang lebih. Aku tunggu ni. Dia dulu. Tunggu. Jadi macam lebih kita macam itu. Kau kata kesian dia tak tahu bergaduh cakap kenapa bergaduh cakap itu. Apa tu? Saya tergacang balik. Nampak? Boleh bagi. Dia okey je. Kita pun tak tahu kalau kena kronik itu lagi menangis. Lagi menangis.